Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini hari Jumaat 21 bulan 11 2025. Pandak masih nak meneruskan kerja-kerja mengecat dekat dalam bilik ni. InsyaAllah bukan masa juga Pandak tak dapat nak buat rushing-rushing sangat. Tangan Pandak nak kena jaga juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan. Okay. Nak update juga semalam. Lepas buat pipe tu tak ada air. Jadi malam tadi baru sampai air kot. Pagi ni Pandak dah check, alhamdulillah tak ada bocor lah. InsyaAllah mudah tak ada bocor lagi. Cantik Pandak buat. Ni Pandak bend sikit pasal dah ada regangan kat situ, ada tekanan, jadi kena bengkokkan sikit pipe tu. Ni pipe lama ni disambung-sambung macam ni. Pandak macam tak puas hati lah. Pandak nak kena buat balik insyaAllah nanti. Okay. Mudah-mudahan Pandak dapat dimudahkan Allah Ta'ala segala urusan kerja. Untuk semua sekali doakan Pandak, doakan Pandak sihat, doakan Wan sihat juga, keluarga kita semua sihat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan dalam hidup ini. InsyaAllah. Assalamualaikum, sayang semua. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini hari Ahad 23 hari bulan 11 2025. Okey. Pandak masih meneruskan kerja-kerja mengecat dalam bilik. Cat kuing ni pun tak habis cat lagi InsyaAllah hari ni mungkin dapat selesaikan cat kuing. Lepas tu Pandak sambung dengan cat timbuk bawah ni. Pilihan warna hijau. InsyaAllah. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kerja. Doakan Pandak sihat, doakan Pandak sihat, doakan Wan sihat. Okay. Juga keluarga semua sihat insyaAllah, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insyaAllah. Assalamualaikum, sayang semua.
Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Selamat petang. Kerja-kerja buat sapu minyak kuing bilik anda hampir siap. Tinggal lagi sikit lagi. Okey. Tinggal pintu dengan pagar-pagar ni. Nak sekali sapu lagi. InsyaAllah dalam setengah hari siap. Okey. Semalam hari tu Pak Anda cek DB kat depan tu. DB ni alah tapak untuk masuk wire elektrik. Punya dah kena makan tikus wire-wire kat dalam tu. Okey. Ni lah binatang ni nama DB tu. Okey. Nak kena tukar. Wire dah kena makan tikus. DB tukar. Kos lebih kurang dalam 600. Allahu Rabbi. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Doakan Panda. Semua doakan Panda untuk Allah Ta'ala mudahkan kerja-kerja kita. InsyaAllah. Okey. Doakan Panda. Doakan Manda. Doakan kawan sihat. Keluarga kita semua sihat. Okey. Moga sahabat-sahabat juga sihat. Dimudahkan Allah Ta'ala segala urusan. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Sayang semua. Amin amin rabbal alamin.